Saya kalau dia minta RM5 kau bagi je lah RM5 daripada kau sayang RM5 tapi nyawa kau yang melayang. Ya. Tayar kereta kalau terlebih pam dan terkurang angin dia, apa kesan dia pada tayar? Tayar kereta terlebih pam apa kesan? Terkurang angin pun apa kesan? So kita jawab kesan yang terkurang angin dululah. So bila tayar kereta kita ni terkurang angin, the first thing yang korang kena tahu, kita punya sidewall tayar akan rosak. So apa, angin dah kurang, so dia akan kempis, akan pressure dekat sidewall tayar. So sidewall tayar ni dia tak ada dawai tau, korang tahu, dia hanya benang sahaja. So bila angin kurang kau henyak juga jalan, tayar tu dah kempis dengan separuh. Bila masa tayar tu getah dia boleh hancur bahagian dalam tu, ending dia akan pecah. Sebab tepi bahagian sidewall hanya benang saja. So kena check. Lepas tu korang boleh rasa sebenarnya angin tayar kurang ni, kau boleh rasa. Korang akan rasa driving tu macam apa asal berat lah, apa asal saya nak pulsa macam berat sikit lah. Yang tu biasanya angin tayar kurang. Kau memang boleh rasa. Kalau dah hari drive tak rasa, takkanlah menipu sangat. Itu dah dia. So untuk persoalan kedua, orang kata kalau anda kata angin tayar terlebih, angin tayar terlebih, first korang akan rasa bawa kereta tu asal macam keras sangat, macam melantun sangat ni, tak pernah ni. Itu adalah angin tayar lebih, satu. Nombor dua, anda kata akibat apabila angin tayar lebih, korang punya tayar boleh rosak. Tayar boleh rosak, bunga tayar boleh bengkak. Ending dia kalau dah teruk sangat, terlalu lebih lagi, kita nak jalan masa tu highway long distance dengan angin lebih, tayar korang bila masa boleh pecah. Dia dah bengkak, dia dah tak tahan, angin tu dah makin pressure, dengan panas jalan tau tu dah masuk, dia akan boleh pecah terus. Tu risiko kemalangan terbabas tu akan berlaku lah. So tolong berhati-hati. Yang tak tahu sangat nak pam tayar tu, pergi tengok tepi pintu, stiker tu dah ada, pergi je tengok situ, pam je. Tak tahu sangat lagi, bengkel banyak, pergi singgah, bang tolong pam tayar kereta saya. Kalau dia minta RM5 kau bagi je lah RM5 daripada kau sayang RM5 tapi nyawa kau yang melayang. Itulah dia. Tapi petrol pump pun dah banyak. So ikut korang, mana korang selesa. Janganlah kedekut sangat RM5, tapi kerosakan dia lagi teruk akan datang. Tapi jarang kedai tayar minta bayaran, tapi ada yang minta bayaran. Itu dia adalah bayaran servis lah, bukan masalah angin tayar pun, servis. Tu kena faham lah. Okay.